Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-ilma 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman al-hikmah fahimna. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya dapat lagi sama-sama kita berada dalam majlis ilmu ini, dan kita bermohon agar Allah melimpahkan keberkatan, kerahmatan, keredaannya kepada kita di dunia kita, lebih lagi di hari akhirat kelak insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita sambung lagi siri tafsir surah Az-Zumar, dan insya-Allah kita di muka surat 79 ayat yang ke-53, cerita bagaimana kisah umat manusia, hamba-hamba Allah yang cepat berputus asa apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai semua hambaku yang telah terlanjur menzalimi diri kamu sendiri, agar jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun yang mengampun semua dosa kamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Oleh itu bersegeralah kembali kepada Tuhanmu dan berserah pasrahlah kepadanya sebelum azab tersebut datang kepada kamu, sehingga pada masa itu kamu tidak punya sesiapa pun yang boleh menolong. Ikutilah bimbingan Al-Quran. Ia adalah sebaik-baik panduan hidup yang telah diturunkan kepada kamu semua terus dari Tuhanmu, sebelum datangnya azab pedih itu datang secara tiba-tiba dan kamu tidak sedar kedatangannya itu. Terjemahan daripada surah Az-Zumar ayat 53 hingga 55. Kita dalam perbahasan ini, ceritanya manusia ini telah melakukan dosa. Dalam keadaan mereka melakukan dosa, kadang-kadang mereka dah tak terdaya. Umpama kata biarlah jadi jahat pun jahatlah, ibarat macam tu. Itu yang saya nak relate dengan sahabat kita ada bertanya minggu lepas berkaitan dengan ayat Al-Quran daripada suratul Isra, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Manusia ini bersifat dengan ajul. Ajul berbeza dengan sur'ah. Wasari'u ila maghfiratin. Sur'ah ni cepat-cepat buat benda baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu bersegeralah buat baik apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Tapi dalam isti'jal ini minasyaitan, bersegera dalam bentuk negatif, buat benda baik tapi dalam keadaan gopoh kapah. Itu tidak dicadangkan, tidak dialu-alukan dalam Islam, dalam agama kita.
Wa yad'ul insan, manusia ini akan berdoa bisyarri doa, dengan doa yang celaka. Doa celaka ni bermaksud kalau dia dalam keadaan sakit, biar mampuslah aku kali ni. Dia macam tu dia cakap dia. Bahasa tu kasar sikit. Dia tak tahan, nak sabarlah sikit. Awak sakit sikit baru pun. Biarlah mati terus lagi bagus. Macam tu. Jadi ada jenis manusia yang cakap macam tu. Tak sabar-sabar. Padahal ujian Allah itu untuk meningkatkan martabat kita. Tapi kerana kita tidak sabar, ialah manusia itu bersifat cepatlah pergi, ibarat macam tu, isti'jal. Maka itu tidak dikehendaki dalam Islam. Sama dengan dia berdoa supaya cepatlah datang kebaikan. Ya Allah, berilah aku kebaikan. Ya Allah, aku nak benda ni. Sabarlah. Yang memberikan itu Allah. Dia lebih tahu masa depan kita. Dan kadang-kadang kita minta A, Allah Ta'ala bagi B. Tak sesuai. A itu untuk kamu. Anak kecil nak motorkar. Tak sesuai. Dia hanya basikal je mungkin. Tapi kita minta sesuatu yang Allah lebih arif tentang hal itu, maka dia tak berikan pada masa itu. Mungkin dia lengahkan, mungkin dia tukar dalam bentuk lain, dan mungkin Allah Ta'ala tak bagi di dunia, Allah Ta'ala limpahkan di akhirat. Itu janji-janji Allah. Semua itu tidak pernah Allah Ta'ala palsukan janji itu. Maka relate kepada ayat Qul ya ibadiyalladzina amanu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang telah melakukan dosa, dia kata biarlah kalau dosa pun aku buat dosa dan memang berdosa. Macam tu. Ada setengah orang, sejenis orang macam tu. Kita tegur, cukup-cukuplah buat perkara maksiat. Biarlah aku mati pun mati dalam neraka. Dia cakap macam tu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu rasa berputus asa dengan rahmat Allah. Orang yang berapa ramai orang yang bersalah, dan semua anak Adam itu bersalah. Sebaik-baik orang bersalah itu balik pada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ayat 53 hingga 55. Ayat 53 memberi tujuan kepada hamba-hamba Allah yang terjebak dalam pembaziran harta benda mereka ke jalan yang tidak sepatutnya. Pembaziran ini merangkumi amalan jenayah, iaitu pembaziran dalam melakukan maksiat dan pelakuan dosa-dosa besar termasuk berzina dan sebagainya. Dia telah bersalah pada Allah, baliklah pada Allah, itu saja. Takkan kita nak yasiruna ala ma'asi, orang yang bertaubat kepada Allah dan tidak meneruskan dosa itu, alam yusiruna ala ma fa'alu, mereka itu tidak berterusan di atas perkara tersebut. Seranan Allah kepada mereka yang terlanjur ini supaya baliklah kepada Allah dan menukarkan cara hidup mereka yang lalu dengan cara hidup beriman dan berbalik pada Allah. Allah menyarankan supaya mereka jangan berputus asa untuk pulang ke pangkuan Islam yang sebenarnya dalam meninggalkan semua yang pernah mereka lakukan selama ini. Ini kalau kita tengok contoh bagaimana para sahabat di zaman jahiliyah dahulu. Sebelum mereka masuk Islam, apa mereka tak buat? Sampai ada yang bunuh anak pun. Tapi bila masuk Islam, mereka menjadi Islam yang terbaik. Bahkan diangkat, dipuji oleh Islam dalam khairu quruni qarni summa alladhi yali. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kurun itu di mana para sahabat berada di dalamnya. Rasulullah puji, ashabi kan nujum, sahabat aku bagaikan bintang, ayyumat tadaitum ihtadaitum, pada satu yang kamu ikut kamu dapat panduan. Allah memberi peluang kedua kepada yang telah terlanjur. Yang tak terlanjur tu syukur, ya Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Manakala yang terlanjur, macam Fudail bin Iyad, dia ceritakan dia ni penyamun jalanan. Penyamun, dia silap, dia pergi samun yang Tok Lebay. Bila dia samun Tok Lebay tu berkenal, kamu ni orang baik Fudail, kenapa jadi kerja penyamun saluk? Dia ambil jalan singkat. Orang berdagang, dia tunggu tepi tengah jalan, orang lalu dia rampas. Jadi bila dia rampas tu, salah seorang tu imam, orang Lebay, orang ulama. Maka ulama tu kata, bila lagi Fudail Islam, iman nak masuk dalam diri kamu? Maka akhirnya dia kata al-an, sekarang iman dah masuk. Sejak daripada situlah Fudail telah bertukar menjadi orang yang baik dan sampai diangkat dinamakan sebagai Fudail wali Allah. Ya, ada kisah Abdullah bin Mubarak menegur Fudail, ya abidah haramain law araftana la alimta annaka fil ibadati tal'ab. Abdullah bin Mubarak ni seorang pemimpin Islam, alim, panglima Islam, pergi berjuang.
Fudail ni dia dah menginsafi dosa-dosa dia, duduk di tepi Kaabah menangis, mengeluarkan air mata. Abdullah bin Mubarak tegur, wahai Fudail, orang yang menangis di tepi Kaabah tak akan sama orang yang keluar darah di dalam medan peperangan. Maksudnya teguran Abdullah bin Mubarak, Islam itu bukan hanya berada di tepi Kaabah dan menangis-nangis. Kita perlu berperang masuk dalam masyarakat dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan itu bukan tulisan daripada Abdullah bin Mubarak, tapi ada dicerita dan tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah di akhir surah An-Nisa. Allah memberi peluang kedua kepada orang yang terlanjur dari hamba-hambanya untuk berbalik kepadanya dan berjanji mengampunkan semua dosa mereka itu. Allah Ta'ala, innallaha kana tawwaba innallaha kana afuwan ghafura. Dua Allah Ta'ala bawa satu sifat. Pertama, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Yang kedua, Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Innallaha kana tawwaba. Kita baca dalam iza ja'a nasrullah fastaghfir innahu kana tawwaba. Apa beza tawwaba dengan ghaffara? Innallaha kana ghaffara. Allah Ta'ala itu adalah maha pengampun. Maha pengampun belum tentu lagi mengampunkan dosa. Tapi kalau tawwaba, Allah Ta'ala telah menerima semua taubat-taubat orang-orang yang memeluk balik kepada Allah. Wahai semua hambaku yang telah terlanjur. Ayat ni ayat memujuk, ayat memujuk. Ya kul ya ibadi. Allah Ta'ala panggil pun dengan bahasa yang lembut. Wahai hamba-hamba. Kalau cikgu dia bercakap dengan pelajar-pelajar yang mungkin agak nakal sikit, wahai anak-anak semua, dia menggunakan bahasa yang lembut. Ya ibadi allazina asrafu, yang telah terbabas ala anfusihim. Patutnya diri kita ini terikat. Tangan patutnya buat tahap ini saja, jangan terlanjur, tapi dia bawa lepas daripada sempadan, ambil hak orang. Mata ada sempadan dia, tapi dia pergi lajak sampai tengok benda yang tak sepatutnya dia tengok. Telinga pun sama, kata-kata pun sama. Patut kata-kata dia sampai di sini, tapi dia terlajak buat mencaci orang, mencela orang. Maka atas dasar dia telah terlajak itu, balik kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu rasa tak ada dah peluang aku nak jadi baik. Ini dia Islam tu. Itu pasal dalam agama-agama, kalau agama Kristian datang buat pengakuan depan padri, hilanglah dosa-dosa dia. Tapi kita bukan dengan padri, bukan dengan tu imam, balik pada Allah. Malam-malam bangun menangisi di atas segala dosa-dosa. Siapa yang tak buat dosa, recall balik. Dan Allah Ta'ala di akhirat nanti, sampai Allah Ta'ala bercakap di antara kita dengan Allah, biduni terjemahan, tidak ada perantaraan. Allah Ta'ala datang, tapi ini dalam bentuk tajsim lah dia. Tapi kita bukan nak tajsim Allah. Dia kata hidung Allah tu merapati dengan hidung dia, dengan selayaknya lah kita letak itu. Allah Ta'ala dengan selayaknya. Sampai dia kata, kamu buat macam ni ke? Kamu buat macam ni ke? Kamu buat macam ni ke? Semua kita ni mengaku, ya Allah, ya Tuhan, ya aku buat macam tu. Tak apa. Hari ini hari yang penuh dengan kerahmatan aku maafkan kamu. Di situ dia terlalu gembira. Kerana Allah Ta'ala telah memaafkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan semasa di dunia dahulu. Wahai semua hambaku yang telah terlanjur menzalimi diri kamu sendiri, agar jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan mengampun semua dosa kamu. Dan dia sesungguhnya adalah maha pengampun lagi maha mengasihani. Maha pengampun lagi maha mengasihani. Ayat ini menunjukkan keprihatinan Allah yang mahu mengampunkan semua dosa hambanya yang telah terlanjur membazirkan diri mereka dengan keterlaluan dalam menguasai harta benda, keterlaluan dalam perlakuan maksiat. Ini tidak menafikan hamba-hamba Allah perlu kepada bertaubat. Ibnu Mas'ud berpendapat ayat ini melibatkan satu kenyataan umum, tapi ia terikat dengan amalan biasa, iaitu sepatutnya lah hamba-hamba itu balik pada Allah, bertaubat, wa tubu ila Allah, sampai ada satu surah, iaitu surah Taubah. Surah Taubah, hari offer. Almarhum Syekh Khalid, masa dia ni penulis kitab inilah ya, saya bersama dengan dia sebelum dia hujung usia dia. Dia pegang tangan saya, dia cakap, dia kata kenapa dia gelarkan diri dia Walid. Kenapa Walid tidak boleh menulis lagi? Dia berhenti pada juzuk surah Taubah, juzuk 10 surah Taubah.
Kenapa Walid tidak boleh menulis lagi? Cuba, dia minta saya cuba fikirkan, kenapa dia tak boleh menulis? Idea dah tak ada, semua dah tak ada. Padahal sebelum itu dia menulis. Kerja dia menulis. Saya yang editnya, dia tulis, dia tak baca dah, dia tulis macam tu. Idea datang, dia tulis. Jadi dia serah kat saya akan edit macam tu. Tapi dia kata tak ada idea. Saya pun balik, saya tengok selidik. Rupanya surah Taubah ni surah terakhir turun. Bila surah terakhir turun, dia dah sampai ke stesen, nak pergi mana lagi? Jadi saya dah nampak di situ bahawa Syekh Khalid pada masa itu dah tak panjang lah usia dia, kata sampai situ dia tak boleh lah. Seminggu lepas tu dia meninggal. Jadi surah Taubah ni surah terakhir turun, di dalamnya ialah semua tawaran pengampunan daripada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan para sahabat, mengampunkan hatta Rasulullah, ampunkan semua sampai macam tu. Beri peluang kepada orang munafik, orang musyrikin, balik pada Allah, aku ampunkan dosa kalian. Tapi kerana mereka itu degil, tidak mahu juga. Macam kita lah, JPJ ke apa, potong 70%, 80%, tapi tak mau bayar. Dia ada sebab dia lah, tak mau bayar, tak mau bayar mana. Padahal dia ada offer dah. Ayat ini menunjukkan keperhatian Allah kita sebalik. Sebab turunnya ayat ini dikatakan bahawa terdapat kaum-kaum musyrikin yang takut untuk memeluk Islam kerana khawatir yang Allah akan mengampunkan dosa-dosa, kerana Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu, yang keterlaluan seperti syirik, membunuh, berzina dan menentang Rasulullah. Mereka rasa macam tercabar, macam mana terlalu jahat mereka. Ini satu hikmah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Para sahabat sebelum masuk Islam terlalu jahat. Ada sebahagian lah, bukan semua ya. Ada yang sembah patung berhala, ada yang minum arak, ada yang itu dan sebagainya. Jadi mereka kata kalau masuk Islam macam mana? Kami dah buat jahat. Ada yang menentang Rasulullah. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah gembira dan para sahabat menggunakan ayat ini untuk mengajak mereka itu baliklah pada Islam dan mendapat pengampunan dari Allah. Ini seorang Rasul, orang yang buat dia macam-macam. Bila masuk saja Islam, tak apa, maaf. Izhabu fa'antumut tulaqa. Ketika pembukaan kota Mekah, Rasulullah balik saja di kota Mekah buat ucapan sulung. Semasa Rasulullah nak berucap tu, mereka berfikir, habislah kita kali ni. Kita dah teruk kutuk orang Islam, kena orang Islam, hina orang Islam. Tapi apa yang Rasulullah ucapkan, izhabu fa'antumut tulaqa. Sebagaimana aku bagi tahu, sebagaimana Nabi Yusuf bercakap kepada saudara-saudaranya, aku bercakap kepada kalian, pergilah, kalian semua bebas. Mana ada dalam konteks macam tu. Bila orang dah minta maaf, tak payah nak tumbuk-tumbuk dia lagi. Tak apalah, minta maaf dah selesai. Itu dia konsep Islam, pemaaf dan sebagainya. Ayat 54 menjelaskan kepada kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Baliklah, anibu, baliklah kepada Allah. Wa aslimulah, dan serahlah diri pada Allah. Bukan balik dengan keadaan lawan Tuhan dah, balik pada Allah dan serah diri. Aslim, taslam. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Yu'tika ajran. Diberikan kepada kamu 2 ganjaran. Ganjaran ikut Nabi Isa 1 kali, ganjaran kamu ikut aku. Itu kata Rasulullah kepada raja Raja Rom dan sebagainya. Ayat 54 adalah kesinambungan daripada ayat 53 di atas. Maka Allah menyeru agar semua mengambil peluang ini untuk balik kepada Allah dan Islam serta syariatnya. Baliklah. Mungkin kita dulu tak menepati sangat syariat Islam, tak apa, balik, buat pembetulan. Baik pada diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita. Kita dah nampak, oh ini ada unsur-unsur penjajah ni. Tak apa, tinggalkan penjajah, balik pada Islam. Itu yang sepatutnya. Pulanglah kepada Allah dengan bertaubat atas semua maksiat yang pernah mereka lakukan selama ini. Ikhlaskan hati mereka dengan beramal kerana Allah, dan tempoh terbuka untuk mereka ialah sehingga belum datangnya azab mereka di dunia dan di akhirat. Sebelum datang min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun, kemudian kamu tidak akan lagi diberikan pertolongan. Bila kerana selepas ini tidak ada siapa pun yang boleh membantu mereka untuk keluar daripada azab itu, dan tiada lagi yang boleh menghalang mereka dari terkena azab itu. Kalau dalam konteks kita, sebelum nyawa sampai kepada ghargharah, sebelum kita nazak, di situlah bertaubatlah kepada Allah. Apa yang berlaku, bertaubat. Sempat lagi
Jangan sampai orang kata matahari naik sebelah barat, nyawa dah sampai ke ghargharah, maka tidak ada ruang lagi untuk kita bertaubat, tidak diterima lagi. Ini masih ada peluang, baliklah kepada Allah. Ayat ini sangat sesuai ditujukan kepada orang yang kufur, yang membawa arti demikian. Berbaliklah kamu semua wahai manusia kepada Allah dari amalan syirik kamu kepada beriman, dan ikhlaskan diri kamu semua untuk tauhid kepada Allah. Orang yang sembah patung, orang yang sembah lembu, orang yang sembah pokok, sembah busuk dan sebagainya, dah berhenti daripada sembah benda-benda yang karu-maru itu. Baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat penelitian betul-betul, adakah mereka sembah itu benda yang betul? Patung berhala di zaman Rasulullah, tinggalkan patung berhala. Baliklah kepada Allah, sembahlah Allah yang esa. Ayat 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabl an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wattabi'u, ikutlah ahsana ma unzila ilaikum, Al-Quran yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu sebelum datangnya azab secara baghtah. Baghtah ni adalah mati secara tiba-tiba. Mati tak sempat. Orang kata tak sempat sampaikan salam, dah mati dah. Kita berdoa kepada Allah, jangan turunkan bala secara tiba-tiba, jangan mati secara tiba-tiba. Elok kita sebelum mati tu biar sakit sikit. Jangan lama sangat. Orang fed up dengan kita. Lama betul ke ni? Bila panjang nyawa kau? Nyawa apa 5-6 tahun. Ada seorang saya dekat Melaka 2 tahun. Bini dia macam koma, tak bergerak. Cucu dia bagi susu dekat sini dan sebagainya. Dia bercakap, Ustaz, tengoklah isteri saya ni dah 2 tahun. Macam mayat tapi hidup. Macam hidup tapi mayat, dia kata. Baik, kita cuba ikhtiar dengan izin Allah. Lepas 3 hari meninggal lah. Dan patut dia pun meninggal. Dia dah kesian dia meninggal. Ayat 55 menekankan pentingnya berbalik kepada Allah dengan meneliti ayat yang tercatat dalam Al-Quran. Artinya, jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing mereka dalam mendaki keimanan menuju Allah. Syukur kita ada Al-Quran, dan ini kuliah kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Terbaik-baik ilmu. Ada kawan kita almarhum Syekh Khalid tanya, ajar apa? Dia kata, saya ajar, bahasa Kelantannya ajar Quran bodoh-bodoh gitulah. Dia sebenarnya bukan mengajar Quran bodoh, tak. Dia punya ayat tu berlapis ajar Quran bodoh-bodoh. Syekh Ali kata, mana ada bodoh, ini ayat Quran terbaik. Kita bergurau, dia serius. Ini tak ada, ini Quran terbaik. Di antara ilmu-ilmu yang terbaik ialah Al-Quran. Tapi kita itulah kesampingkan Al-Quran. Padahal siapa yang belajar daripada Al-Quran, semua ilmu boleh keluar daripada Al-Quran. Baik ilmu sains yang kita nak belajar, ilmu geografi, ilmu apa saja. Dan yang penting sekali ialah ilmu mendekatkan diri pada Allah, keluar daripada Al-Quran. Tapi kita tak sekadar membaca. Itu pasal Rasulullah kata, di akhir zaman orang membaca Al-Quran tak lepas daripada halqum. Maksudnya dia baca sampai ke halqum, makhraj huruf saja. Tak masuk ke hati dia untuk mendalami, mentadabbur, menghayati ayat-ayat Al-Quran. Itu pasal Al-Quran tak memberi apa-apa. Orang makan ubat, orang suruh telan, dia luahkan balik. Dah okay, makan, lepas makan dia pun muntahkan balik. Memanglah tak hilang sakit. Kat mana kau makan? Orang makan ubat masuk dalam perut supaya dia memberikan ubat apa tahan sakit kepada kita. Ini konsep dia macam tu lah. Dia baca Quran tapi tak sampai, tak melepasi halqum. Ayat 55 menekankan pentingnya balik kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pembimbing mereka dalam mendaki keimanan menuju Allah. Perkuatkanlah ketaatan kepada Allah dan jauhkanlah sebarang maksiat yang boleh menggugat keimanan tadi. Iman dan maksiat tidak boleh bersatu. Ada seorang dia kaki tahajud, isteri dia bagi tahulah. Kita tak tengok pula. Isteri dia bagi tahu dia adalah kaki tahajud, solat. Tetapi pada masa yang sama dia kaki kelab malam. Saya kata tak boleh bersatu antara kelab malam dengan tahajud, walaupun tu malam juga. Kelab tu pun malam juga, tapi tak boleh. Itu kelab tempat orang, tak tahulah, kita tak pernah masuk menari-menari. Ini masjid tempat kita sembahyang. Dia tak boleh bersatu, mesti salah satu tak betul. Sama ada dia sembahyang tak betul atau kelab malam tu tak betul. Bini dia termenung, dia kata betul Ustaz, dia banyak melayan GRO. Saya kata tak tahulah, tapi dia kata dia melayan, dia kejut saya sembahyang. Saya kata sembahyang dia tidak memberi apa-apa, macam budak yang mandi lah. Dia mandi tapi kotor still ada. Jadi mak dia cakap, Dek, nak kenapa ni mandi ni? Masih ada kotor, pergi mandi balik.
maksudnya dia mandi tak betul-betul. Kalau solat tanha anil fahsyai wal munkar, sembahyang itu boleh mencegah daripada perkara jahat dan perkara munkar. Dia sehinggalah bila kita melalui perjalanan menuju Allah, sehinggalah kita telah diiktiraf sebagai ahli Allah, ahli persatuan Allah. Bila kita dah masuk ahli persatuan Allah, maka dikala itu kita dah dapat protect daripada Allah. Maksiat nak datang tak boleh. Maksiat nak datang, kau siapa aku nak pergi ganggu dia, tak boleh. Dia orang terbaik, dia orang aku, Allah wa khassatuh. Ini yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mana Zulaikha menggoda Nabi Yusuf, tapi godaan itu tidak sampai kepada Nabi Yusuf kerana Allah Ta'ala jaga Nabi Yusuf. Innahu min ibadinal mukhlasin, kerana Nabi Yusuf itu di kalangan hamba-Ku yang telah Ku bersihkan. Allah Ta'ala tak nak ganggu dia. Dia dah bersih. Bila dia dah bersih, peluang-peluang maksiat itu ditutup agar dia tidak terjebak dengan maksiat. Kalau kita masih lagi, aku banyak peluang maksiat aku ni, rasa terpulang pada aku nak buat tak buat tu, minta ampun dengan Allah. Moga Allah Ta'ala tutup sampai saya cerita pasal buku ni, Syekh Khalid punya penulisan. Jadi dia selalu bagi tahu kepada kami, dia selalu mandi dengan air hujan. Dia ambil air hujan, ya Allah, bagaimana kau bersihkan badan aku, bersihkan jugalah hati aku. Sekali-sekala elok kita tak ada air hujan, simpan dalam satu baldi macam tu. Sekali-sekala kita mandi dengan niat, ya Allah, bagaimana kau bersihkan badan aku ini, bersihkan jugalah hati aku daripada semua samun perkara yang tak elok masuk dalam diri kita. Banyak dia boleh masuk melalui mata, melalui telinga, melalui mulut, melalui nafsu kita. Banyak perkara itu mengganggu kita untuk kita berjalan menuju kepada Allah. Kalau itu tak bersih, maka kita tak boleh berjalan terus. Mesti bersihkan dulu. Syarat utama, bersihkan hati kita, barulah kita boleh merangkak menuju kepada Allah. Kalau itu tak pergi, handbrake, lepaskan handbrake tu, barulah kereta boleh berjalan. Kalau tak lepas, tak boleh. Maka kita hinakan diri kita. Tiada apa-apa aku mencari menuju ke arah kamu, ya Allah. Dikala itu baru Allah Ta'ala kita, mari wasjud waqtarib. Itulah datang Iqra itu. Wasjud, sujud, waqtarib. Mari rapat. Iqtarib ini maksudnya sambil sujud, hatinya makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas sekali dalam ayat Al-Quran membimbing hamba-hamba ke arah iman. Itulah yang dimaksudkan sebagai wattabi'u ahsana ma unzila ilaika min rabbikum. Situ Ikutilah bimbingan Al-Quran. Ia adalah sebaik-baik panduan hidup yang telah diturunkan kepada kamu semua. Terus dari Tuhanmu. Ahsan ni fi'il tafdil, isim tafdil kita kata. Terbaik. Mana yang paling baik? Itulah yang terbaik, ialah Al-Quran. Mana kitab-kitab lain, Quranlah yang terbaik. Yang mana iaitu mana-mana yang buruk disebut dalam Quran itu hendaklah dijauhi. Mana-mana yang baik yang menjadi panduan dan yang lain menjadi bimbingan perjalanan hidup, agar iman dan amal itu berteraskan akidah tauhid dan berasaskan iman kepada Allah. Siapa yang mengikut Al-Quran, secara otomatisnya dia mendapat panduan daripada Allah. Saya ambil satu contoh macam ilmu faraid. Faraid ini adalah agihan harta setelah si mati, meninggalkan harta. Maka adik-beradik dikata tak payah, kita tak payah ikut faraid lah. Kita ikut sama rata. Abang satu, kakak pun satu. Padahal dalam Islam abang satu, kakak setengah. Tapi dia kata tak apa, kita jangan ikut faraid, kita ikut pasal kita ni adik-beradik, gapak dan sebagainya, kita bagi sama rata. Sebenarnya tindakan dia tu pada mata kasar nampak macam, baguslah, kau bagus, kau dah bermurah hati kongsi rezeki yang kau dapat tu kepada adik-adik yang lain. Tapi hakikatnya tidak menepati Al-Quran. Al-Quran suruh ar-rijal qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu 'alaikum. Lirijali nasibun mimma kasabat wa linisa'i nasibun mimma kasabat. Bermakna bagi lelaki itu satu, bagi perempuan setengah. Bagi yang tu dulu. Ada dua lelaki, dua perempuan. Lelaki dapat satu-satu, perempuan dapat setengah-setengah. Itu mengikut Al-Quran. Dia ikut saja Al-Quran, dia dapat pahala. Itu sebenarnya, ikut saja. Ikut faraid dulu. Jadi kalau orang tanya apa yang perlu kita buat kepada harta pusaka, ikut faraid dulu. Selepas itu barulah runding bicara belakang tabir.
kau macam tak ada kerja, tak apa, ambil bagian saya. Saya dah ada kerja, dah alhamdulillah, ambillah. Itu dapat lagi pahala bermurah hati kepada adik-adiknya yang lain. Jadi dapat dua pahala daripada dia terus lompat pergi kepada baik hati tadi. Itu kita kata bagaimana mengikut pedoman Al-Quran. Al-Quran ini bila kita ikut saja terus dapat pahala. Dia ada keberkatan. Orang yang tak faham Al-Quran, dia tak tahu sebenarnya dia akan dapat keberkatan itu. Keberkatan itulah yang menjamin. Kita tengok dalam satu organisasi, tidak ada orang bunuh diri, tidak ada orang cedera, tidak ada kecelakaan, kerana Allah dah jaga tempat itu. Kalau tak ikut Al-Quran dalam apa saja sistem ekonomi baik, pendidikan baik, maka akan berlaku banyak kecelakaan kerana Allah Ta'ala bagi teguran. Macam kereta, kita kata kenapa kereta ni bunyi semacamnya. Dah berhenti, masuk bengkel dulu. Betulkan mana yang bunyi tadi? Lepas itu baru boleh berjalan dengan baik. Selagi mana tak ikut Islam, selagi itu kereta itu akan berbunyi. Dia sistem mesti ada yang tak betul ni. Kenapa ni bunyi, bunyi apa, macam-macam lah bunyi. Patah balik, betulkan, baru berjalan dengan betul. Sistem pendidikan pun sama. Balik kepada sistem yang Allah Ta'ala aturkan. Lepas itu barulah jadi sistem itu terbaik. Dan Allah Ta'ala baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Iaitu mana-mana yang buruk tadi. Sampai bilakah peluang ini perlu direbut? Ini peluang. Allah Ta'ala tanya lagi. Sampai bila peluang ini di-offer, direbut? Sebelum datangnya azab Allah yang datang secara tiba-tiba. Kiamat. Kiamat dia ada dua. Satu kiamat yang besar. Yang satu lagi kiamat kecil untuk diri individu masing-masing. Tak jauh dengan kiamat. Kita kata oh jauhnya sini mall ke apa benda jauh. Tapi kiamat tak jauh. Pejam mata, okey, pejam semua. Cuba buka, oh tak boleh buka. Kiamat lagi. Tarik nafas, okey, lepas. Oh saya tak boleh lepas. Kiamat dah untuk dia habis selesai. Nak tunggu kiamat yang betul-betul tu lambat. Tanda-tanda besar tak berlaku lagi. Turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, keluarnya Dabbah, binatang daripada api daripada Yaman, berlaku penjajahan ke atas Palestin. Itu dah hujung-hujung dah. Jadi kiamat, sebelum datang kiamat pada diri masing-masing, iaitu sebelum anda mati secara mengejut. Allahu Akbar. Kita ada dalam YouTube tu bagaimana mati mengejut. Orang tu sedang melalak menyanyi, tiba-tiba tumbang. Orang tu sedang bercakap, tiba-tiba jatuh. Orang tu sedang buat macam-macam, tiba-tiba kita tak nak macam. Oleh sebab itu doa kepada Allah, jangan datang malaikat Israel. Israel tak disebut dalam Quran. Yang disebut ialah Malikul Maut. Malikul Maut. Tapi Israel ni dalam kitab Taurat macam tu disebut Israel. Kerana il belakang tu bermaksud Allah. Dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi lah, Hebrew. Iaitu il. Israel tu bermaksud Abdullah, Israel, Jibril dan sebagainya. Il belakang tu adalah bahasa Syriani, bahasa Taurat. Baik, Malikul Maut belum datang. Malikul Maut kita minta Malikul Maut datang kepada kita, biar ada ni lah, telefon lah sepatah kan. Ini datang tiba-tiba. Assalamualaikum. Kawan lama tak datang. Nak datang ni jadi tetamu. Allah, kau datang. Tak ada sayur, tak ada ikan, tak ada. Wah, itu teh tarik je nak buat teh tarik. Itu masih baik ada tarik. Kau tidak ada teh saja. Biskop pun tak ada. Kau ni telefon. Walaupun tahulah kawan apa. Bang, macam mana? Petangan free ke? Nak datang rumah? Macam tu cantik lah. Sempatlah kan sediakan pisang goreng ke apa ke. Jadi Malikul Maut pun kita minta harap-harap doa pada Allah datang tu, bagilah tanda sekejap. Jangan terus datang ketuk pintu ni nak tarik nyawa ni. Sabarlah dulu. Kita tak sempat nak buat. Jadi ada itu dipanggil baghtah. Baghtah maksudnya mati secara tiba-tiba, belum sempat apa kita buat. Ini pun ada tanda-tanda. Tapi tak bolehlah pula kita kata pada orang kau ni memang mati tak guna, tengok mati terkejut macam tu. Jadi kita minta ada slow down macam tu. Tiba-tiba mati mengejut. Atau sebelum anda ditimpa dengan bala dan balasannya secara tiba-tiba yang menjadi anda tanpa dugaan anda. Pada masa itu kita tidak menyangka kedatangan azab itu. Dengan kata lain, jangan tunggu-tunggu lagi untuk balik pada Allah, menguasai Al-Quran dan menggunakan ayat-ayatnya sebagai panduan hidup kita, dan teruskan beramal tanpa tangguh lagi, kerana kita tidak tahu bila kita akan mati, atau kita tidak tahu bila azab yang tiba-tiba datang mengejut kepada kita. Perkataan karamah yang dicatatkan di hujung ayat ini, min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun.
Sementara lidah kita boleh berzikir, boleh bertasbih, tasbihlah, zikirlah. Mana tahu, tapi minta jauh, mana tahu. Bangun pagi besok, kita dah kena maestro, lidah dah keras, tak boleh dah bercakap. Sujud dah kepada Allah, sementara boleh sujud. Sampai masa nanti kita diuji oleh Allah, tak boleh sujud. Sembahyang di atas kursi, tak boleh nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata itu salah, tidak. Tapi sebenarnya sampai ada ulama dia nak letak juga dahi dia biar kena juga lantai sikit macam mana. Ini kita kata Allah Taala, kita minta dengan Allah permudahkan, berikan kita kesihatan ma abqaitana, selagi mana dia berikan kepada kita hidup, biarlah semua benda berfungsi, matanya, telinganya, kakinya, badannya dan sebagainya, agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya azab pedih itu dengan secara tiba-tiba dan kamu tidak akan sedar kedatangannya itu. Baik, kita masuk pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Antakuna nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Aw taqula law anna Allah hadani لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Ayat 56 hingga 59. Allah Ta'ala buat cakap ajuk. Allah Ta'ala ni pandai buat cakap ajuk. Dia macam, jom kita masuk dalam tubuh orang. Apa orang tu cakap? Terjemahan dia. Sehingga diri kamu menyesal dan berkata, ini seorang yang penyesal di atas tidak melakukan benda yang baik. Menyesal. Dulu tengoklah ayah atuk tak belajar betul-betul. Kawan-kawan atuk semua dah jadi Perdana Menteri semua. Atuk tak jadi. Pasal masa belajar atuk nakal, tak masuk kelas, curi, masa tak buat kerja. Menyesal atuk. Atuk dah tepuk dahi, menyesal. Contoh macam itulah ya. Jadi Allah Ta'ala cuba jom kita masuk dalam diri orang yang menyesal. Apa dia nak cakap? Sesungguhnya aku kesal. Sesungguhnya ya hasratan, kita baca dalam surah Yasin. Ya hasratan alal ibad. Hasrah ni penyesalan yang amat sangat. Dia menyesal ada darjat juga macam sakit lah. Doktor kata sakit abang ni 1 hingga 10. Berapa darjat sakit? Saya di zaman interview anak-anak nak masuk maktab perguruan mesti perguruan. Saya tanya dia, markah minat nak jadi guru daripada 1 hingga 10 berapa? Yang lain semua 9 lah, 10 lah. Ada seorang ni cakap 6/10. 6/10. Saya tanya dia, kenapa 6/10? Kawan-kawan awak semua 10/10 nak jadi guru. Dia engineer bahagian air, engineer air apa saya pun tak tahu engineer air. Dah kerja 6 tahun. Nak berhenti engineer nak jadi guru. Tapi minatnya ialah 6/10. Saya kata lain macam awak ni berhenti jadi engineer. Dia bahagian apa saya pun tak tahu nak engineer air. Dah bekerja dah, tetap dah pun, dah tetap nak berhenti, nak jadi guru. Tapi minatnya 6/10. Bila kita tekan betul-betul, punya bapak dia suruh berhenti. Kata nanti balik rumah bagi tahu kat bapak awak datang interview. Kita nak tanya bapak dia berapa minat untuk jadi guru. Oleh sebab itu, saya pesan, jangan paksa anak, jangan tambah-tambah jadi guru. Kerja nampak simple tapi dia cerewet. Jangan cerewet. Jadi tak payahlah, walaupun cantik. Ramai, saya pun tak tahu. Kenapa lah engineer? Dia kata, engineer mungkin susah kerja, kata tahu. Saya tanya seorang, kenapa awak ada engineer? Awak nak berhenti? Tak ada masa lah ustaz, dia kata. Tak ada life. Tak ada masa, tak ada life. Dia ingat jadi guru ni ada life ke? Tak tahulah saya pun tak tahulah. Dan pesan ke anak-anak, mungkin ada anak-anak yang nak interview. Jangan bapak yang suruh Saya kalau bapak suruh saya pangkah terus. Tak boleh. Kena budak tu memang dia yang suka jadi guru. Barulah seronok. Kalau tidak nanti, aku cakap dia, nanti awak tak suka jadi guru, awak jadi guru, akhirnya minat tak ada, awak akan cekik budak, cubit budak, terajang budak. Pasal awak dah geram dengan budak. Ada seorang tu yang tak suka jadi doktor. Dia pantang nampak pesakit, dia nak cucuknya pesakit. Sampai
Nak suruh pesakit tu mati. Akhirnya dia tak lepas housemanship dia. Tak lepas. Pasal dia tengok pesakit, dia cucuk pesakit. Cukup. Tak tahulah dia trauma apa benda, tak tahu. Akhirnya mak dia pergi bincang dengan admin dan sebagainya. Bagi dia sambung belajar, master ambil bahagian admin. Tak payah masuk bahagian pesakit ni. Ada juga lah. Macam-macam lah. Allahu Akbar. Seronok juga hidup ni. Hidup ni macam warna-warni hidup ni. Bukan satu warna saja. Tak. Kepala sama, rambut sama, badan sama, tapi perangai berbeza-beza. Itulah manusia. Allah Ta'ala ciptakan. Jadi di sini dia kata, ya hasratan. Dan kecewa telah cuai melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya aku lakukan kepada Allah. Sehingga aku telah termasuk dalam kumpulan yang memperolok-olokkan agama. Dia permain-mainkan agama. Dia tak pakai tudung. Biarlah tak pakai tudung. Rambut aku cantik. Tak tunjuk kepada orang. Tak tunjuk kepada siapa. Itu pasal dia tak pakai tudung. Biarlah aku masih muda. Buat apa pakai tudung? Nanti dah tua-tua, kerepot, barulah pakai tudung. Dia persendakan. Yang kamu sembahyang subuh 2 rakaat, apa kamu dapat? Aku yang buat TikTok tak tidur malam, berjuta-juta dapat. Tak sembahyang subuh pun, aku kaya raya. Ini semua memberikan satu sukhriyah. Sukhriyah ni maksudnya mempersenda-sendakan agama. Dia tak sedar apa harta dan sebagainya, kesehatan datang Allah yang beri kepada dia. Okey, itu selesai orang biasa. Atau akan berkata kesal kalau Allah Ta'ala ini orang lain pula. Dia ada 2-3 watak dalam filem ni. Itu orang pertama. Ketepi 2 orang pertama yang menyesal. Yang kedua, dia kata, kalaulah Allah Ta'ala memberi hidayah padaku, nescaya aku termasuk dalam kumpulan orang yang bertakwa. Kenapa kamu ni tak buat baik? Kerana hidayah tak ada. Kalau Tuhan bagi hidayah, aku jadi baiklah. Dia punya macam tu, dia punya ayat dia dengan Tuhan. Dia salahkan Tuhan, kenapa tak bagi hidayah pada aku? Kita dah sebut hari tu, yang tunggu depan pokok, tunggu tu, ni Haji tunggu apa? Saya tunggu buah mangga. Mana pokok pun tak tanam. Memang tak ada lah buah mangga. Harum manis ke harum asam ke, dia tak tanam pokok. Memang tak ada. Tunggu kawan pos, kawan pun tak ada. Memang tak ada. Macam mana nak dapat buah mangga? Kena usaha tanam, siram, tumburkan, barulah dapat. Sama juga hidayah. Nak tunggu hidayah datang, tak ada mungkin orang nama hidayah, mungkin datanglah. Untuk dapat hidayah betul-betul, saya tunggulah hidayah Tuhan. Nanti kalau hidayah datang, saya nak sembahyang, saya nak baca Quran. Hidayah tak akan datang macam tu. Kecuali ada asbab, kita berusaha, barulah Allah Ta'ala bagi. Itu konsep. Di sini, dia keluarkan satu watak lagi, iaitu suka menyalahkan orang lain. Dia buat jahat, tapi salahkan orang lain. Kerana aku tak dapat hidayah, aku buatlah jahat. Kalau nak suruh aku buat baik, bawalah hidayah pada aku. Ke situ pula. Selesai watak kedua. Masuk watak ketiga. Itu dia Quran. Quran dia main-mainkan perasaan orang. Itu pasal orang bila baca Quran dia menggigit. Pasal dia main perasaan orang. Kalau baca Quran tak menggigit, itu pasal dia kata, kenapa lah baca Quran dituju pada orang? Memanglah Quran untuk orang, bukan untuk kambing. Kambing main sini, akan baca Quran pada engkau. Kau jangan bergaduh sama-sama engkau. Itu kambing. Ini orang. Orang ni dia attack hati dia dan dia rasa bergelora. Atau akan berkata, ni orang lain pula, ketika panik melihat azab Allah, kalaulah dia kata, kalaulah aku dapat pulang semula ke dunia, tentu sekali aku telah menjadi orang yang berbuat baik. Ini orang yang dah terlajak ni. Duduk di pada mahsyar ke, di alam barzakh ke, dia tengok Allah. Ni kawan setaman aku ni, kenapa pahala dia banyak? Aku pahala sikit je. Padahal surau sama-sama dekat. Peluang nak buat baik sama-sama ada. Kawan tu banyak pahala, aku sikit saja. Kalaulah dipatahkan balik, aku boleh lawan dia. Aku lebih cerdik daripada dia. Aku lebih kaya daripada dia. Aku lebih tenaga daripada dia. Tapi tak ada, dah tak boleh. Kamu pada masa itu dah tak boleh dah. Bye-bye, dunia sudah hancur. Ini Allah Ta'ala keluarkan 3 watak manusia yang menyesal di hari akhirat kelak. Tafsiran ada masalah lagi ni. Keempat ayat di atas. Ada lagi. Kata-kata itu ditempelak oleh Allah dengan menjawab. Ini Allah Ta'ala jawab kepada 3-3. Ya, sesungguhnya kamu semua telah membaca ayat keterangan aku dan telah mendustakannya sama sekali, serta berlagak, bongkak, sombong, dan pada masa itu kamu adalah kalangan orang yang kufur ni. Bala qad ja'at ka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kadzabta wastakbarta, 2.
Satu, dusta, tak percaya. Yang kedua, sombong. Sombong ni dia akan buka dada dia. Thaniya atfik. Orang bercakap dia dengarlah orang cakap, tengok muka bila bercakap. Bila orang tu nak bercakap agama saja dia pusing. Thaniya atfik. Pusing. Ini sombong manusia yang tidak mau dengar cakap orang. Terlalu sombong, mendongak ke langit seolah-olah dia saja yang betul. Ini Allah Ta'ala bagi tahu macam tu. Itu pasal dia tak dapat hidayah. Keempat-empat ayat di atas, iaitu 56, 57 dan sehingga 59, adalah kesinambungan daripada ayat sebelumnya yang mencadangkan manusia kufur itu supaya segera baliklah kepada Allah, beriman dengannya dan menyerah pasrah dan ikut ajaran Al-Quran sebelum datangnya kemurkaan Allah dan azabnya secara mengejut yang tak disedari kemunculannya. Kemudian sekali lagi Allah mengulangi amarannya sama sebelum mereka dihakimi di akhirat nanti. Dan pada masa itu mereka menyesal dan berkata, pertama, menyesal di dunia. Yang kedua, menyesal ketika berada di pada mahsyar. Kami terlalu kesal atas apa yang telah kami ejekkan ayat-ayatnya dahulu. Atau kata mereka, jikalau kami dibenarkan balik semula ke dunia, tentu kami akan menjadi orang yang ihsan. Itu nama dia perkara gaib. Perkara gaib ialah perkara yang kita tidak boleh dengar. Kalaulah dalam perbincangan lepas, saya bincang pasal alam barzakh. Alam barzakh ini orang hidup tak boleh dengar apa yang orang mati, perkara yang berlaku kepada orang mati. Orang mati dia tahu apa orang hidup cakap kepada dia. Kita pergi ke kubur, Assalamualaikum. Si mati dia dengar dan dia jawab. Cuma kita tak dengar jawapan dia. Kalau kita dengar, sengaja Allah Ta'ala tutup. Tak pergi ke kubur kita, tak gali kubur orang, tak ke bumi orang. Lepas nak ke bumi orang, sebelah tu menjerit, merau, kau ni diam sikit, orang tengah ke bumi orang. Jadi hikmah Allah tak nak bagi orang yang mati itu didengari oleh orang hidup. Kalau didengari, semua orang akan jadi baik. Lalu ke kubur tu menjerit, merau, sakit yang amat. Kecuali binatang saja boleh dengar. Illa thaqalain, kecuali jin dan manusia tak dengar. Itu hikmahnya supaya kamu percaya tak ada azab kubur. Kalau percaya, buat baik. Kalau Allah Ta'ala dah dedahkan, itu bukan nama baik. Kamu percaya tak aku pakai baju warna putih? Itu tak payah. Memang dah nampak depan mata. Kecuali sorokkan dia, kamu percaya tak aku pakai baju putih? Ya, kamu suka baju putih. Oh, sekarang baju putih. Ini depan mata, kamu tengok aku. Kamu percaya tak aku pakai baju putih? Itu bukan kuis, bukan soal. Soalan itu saja nak itu. Dan ini telah terlambat. Kerana masa itu Allah menjawab dengan meneplak dengan berkata, kalaupun kamu semua dibenarkan pulang. Tengok ya, Allah Ta'ala mainkan dialog orang ni. Kalaulah kamu semua dibenarkan pulang, pasti kamu akan mengulangi membuat yang ditegak itu, dan semua kamu adalah pembohong. Kalau diberi patah balik ke dunia pun kamu akan buat jahat juga. Kamu tak akan buat baik. Tak. Macam kita, Tuhan, lepaskanlah saya Tuhan. Saya tak akan melakukan kesalahan jalan raya lagi. Saya akan buat lesen saya, motor saya akan repair. Kalau polis itu terperdaya, lepas. Esok polis buat Roblox, kau lagi. Semalam kau dah bertaubat. Ni Allah Ta'ala gambarkan. Kerana manusia ni, bila dia terdesak, dia akan cakap apa saja. Bila terlepas, buat apa, baik aku patah balik buat jahat. Itu Allah Ta'ala keluarkan balik. Tak boleh tipu dengan Allah, kerana Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kalau kau ni patah balik, kamu akan buat mana yang sama. Jadi tak ada peluang lagi engkau untuk patah balik. Ayat 56 dan 57 lebih menjelaskan kata-kata kesal mereka itu dari akhirat apabila mereka mula diazab. Apa kata mereka pada hari itu? Wahai Allah, kami sangat menyesal sekali di atas ketelanjuran dan kelalaian kami dalam memenuhi ketaatan padamu ya Allah, dan menunaikan hak Allah oleh kami dan mengikut jalan yang digariskannya. Kami juga kesal kerana mengejek dan merendahkan mereka yang beriman dengan Allah. Tengok, baca dekat netizen tu, habis dia kutuk alim ulama, guru-guru, orang yang baik, semua kutuk. Macam-macam lah istilah yang dikeluarkan sampai kita kata dia ni ada iman ke tidak. Macam orang yang tak percaya pada Allah saja. Cara dia cakap lapik dah sikit. Bercakap dengan orang-orang tua bersopan dah sikit. Janganlah cakap macam tu saja. Ini saya tak nak sebutlah perkataan tu, tapi terlalu kasar dia kata kepada orang tu. Dia tak terasa pun apa kau cakap pada dia. Yang terima bala ialah engkau di akhirat nanti. Kau ejek orang-orang agama. Ini geng-geng kopiah ni tak ada kerja lain.
minta tin melo, minta sedekah, tak ada kerja lain. Alas Allah Ta'ala suruh dia pula minta sedekah. Tak boleh cakap macam tu. Kalau dia nak buat, nak bagi-bagi, minta sedekah tu ada dalam Al-Quran. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tak bagi makan pada orang miskin. Ajak orang supaya bagi benda-benda yang macam tu. Mungkin mereka akan berkata seperti ini. Kami semua diberi, kalau kami semua diberi hidayah oleh Allah di dunia dahulu, pastinya kami akan menjadi orang yang bertakwa. Dia salahkan Allah. Itu orang tu jadi baik kerana Tuhan bagi dia hidayah. Cuba bagi aku hidayah. Dia kata, sama juga orang yang miskin. Orang miskin. Itu pasal aku tak boleh bagi sedekah. Kalau cuba Tuhan bagi aku jadi kaya, aku pun akan menderma macam mana orang kaya itu. Allah Ta'ala tahu kalau bagi kau kaya pun kau kena ikut juga. Sama je. Jadi Allah Ta'ala cakap macam tu balik. Kalau aku bagi hidayah pada kau pun kau tak akan jadi baiknya. Tak ada talent. Tak ada talent istilah. Istilah tu bagus juga kan. Tak ada talent. Saya dengar Teguh Ni Aziz baca doa, kalaulah orang ini ada talent baik, maka berilah kebaikan kepada dia. Kalau tidak ada talent, orang Kelantan pun bahasa Inggeris juga talent. Saya pun tak tahu, Kelantannya main-main. Cuma slang tu slang Kelantan lah sikit talent. Dia main bola, dia ni tak ada talent. Oh, andai kau cakap Inggeris. Kalau tak ada talent, jadi baik, hancurkanlah dia. Oh, kasar ayat tu. Ayat tu doa tu kasar ayat. Tapi itulah. Sebenarnya tidak ada bakat untuk jadi baik. Buat apa? Kita ada benih. Benih ni tak pakai pun. Buanglah. Buang. Kalau ada bakat benih yang baik, suburkan dia, ya Allah. Itu sebenarnya. Ada orang pun macam tu. Dia ni tak ada bakat ni. Tak ada bakat, tak payah ambil dia jadi pemain. Nanti dia sepak kaki orang. Orang sepak bola, dia sepak kaki orang. Ini tak boleh. Macam mana pun tak payah latih dia. Buang dia. Jadi pemain simpanan pun tak layak. Jadi penonton aja. Duduk tepi dinding kat luar sana. Yang seterusnya, panjang lagi sikit lagi. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda maupun siapa saja dari ahli neraka yang dimasukkan ke dalam api neraka sehingga dia dapat melihat tempat duduknya dalam neraka itu, akan berkata, kalaulah Allah Ta'ala memberi hidayah padaku, nescaya aku menjadi orang yang bertakwa. Aduh, di dalam alam barzah tu Allah Ta'ala dah tunjuk tiket dia. Bye-bye, kamu ni tempat kamu. Bila masuk dia ada alam barzah. Itu saya duk kupas dengan itulah radio macam mana. Duk kupas. Dia kata, ustaz apa dia cerita alam barzah pukul 1 pagi. Malam tadi dah masuk alam akhirat dah. Alam barzah pergi alam akhirat. Memanglah 1 pagi kita nak cerita bagaimana kedudukan dia di dalam kubur seorang-seorang, sepi-sepi. Dalam keadaan itu tiba-tiba datang malaikat tunjukkan, nah ini tempat duduk kamu Wow, dalam api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah tempah satu tempat duduk dalam neraka. Ui, dalam neraka. Belum masuk lagi dia dah rasa sakit dah. Siapa macam tu perasaan duduk macam tu. Tiap-tiap pagi dia kata, ahli neraka, dia pun balik. Esok dia, ahli neraka. Tak marah kau orang tu. Kalau nak aku dapat hidayah, aku tak akan duduk dalam neraka itu. Itu pada masa tu dia nak menyesal. Tapi sesalan dah tak ada guna lagi dah. Ayat 58 sekali lagi. Ayat 58. Au takuna hina taral azab law anna li karrah fa akuna minal muhsinin. Sekali lagi menjelaskan terkeluar dari mulut orang yang panik melihat api neraka ialah berkata, kalaulah kami semua dibenarkan pula. Karratan. Karrah sekali, karratan 2 kali. Kalaulah peluang sekali. Last chance. Beri peluang lagi sekali. Kalau ada peluang lagi sekali, tak ada dah peluang. Habis. Maka kami akan menjadi orang ihsan, akidah dan amalan kami. Sekaligus Allah menempelak mereka dengan ayat 59. Bala. 3 watak tadi Allah Ta'ala tempelakkan dia dengan ayat 59. Bala qad ja'atka ayatuna ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Habis. Allah Ta'ala dah tahu kalau aku buat macam mana pun kau tetap akan mendustakan, sombong dan sebagainya. Tidakkah kamu semua telah disampaikan ayat-ayatku dan sepatutnya kamu sudah mendapatkan hidayahnya? Sayangnya kamu semua mendustakan dan mengatakan ia bukan dari Allah. Kemudian kamu berlagak sombong dan besarkan diri. Maka kamu semua telah menjadi orang yang kufur. Dalam perkataan lain sebagai kesimpulannya ialah tidak telah disampaikan pada kamu ayat-ayat dari kitabku
oleh Allah, oleh para nabi dan mukjizat mereka dari kitab-kitab dengan segala hujahnya, nasihatnya, rahsia dan hakikatnya, tunjuk ajarnya serta sarananya kepada kamu, namun kamu semua mendustakannya atau sekurang-kurangnya membiarkan sepi jauh sekali mahu mengikutinya dan mahu melaksanakannya mengikut syarat-syaratnya, maka sebenarnya kamu telah kufur padaku, kufur atas nikmatku atas kamu kerana mengadakan bagi kamu nabi-nabi, kitab-kitab dan mukjizat mereka. Kamu kufur padanya dan menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak baginya sebagai pencipta kamu, seperti menyatakan dia mempunyai anak, isteri dan sebagainya. Ini adalah kata-kata Allah sebagai kesimpulan daripada ini. Bersegeralah balik pada Allah sebelum semuanya ini akan menjadi kenyataan, dan yang rugi besar ialah kamu sendiri. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhahum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Insyaallah kita akan sambung ayat ini. Surah Zumar ni tuan-tuan cukup cantik. Tuan-tuan amal. Ada ulama dia amal bacanya pada hari Isnin. Amalkan, cukup cantik. Saya bila baca ayat-ayat, tak tahulah surah Zumar ni jadi macam terlalu dekat pula dengan tuan-tuan baca, lepas tu dah tahu makna dia, tengok. Nanti kita akan jumpa lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Saya tak boleh baca ayat tu gambarkan. Kita akan semua di bawah masuk, diiring tau. Macam escort pula. Kemana pergi? Syurga. Bila sampai saja ke syurga, baru pintu terbuka. Wa futihat abwaab. Kita jeling sebelah, ada juga satu laluan lain. Laluan itu bagi mereka yang kufur kepada Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha, bila datang kepada mereka barulah pintu itu futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun. Tidak datang kepada kamu, dia sambil dia sumpah, dia macam marah. Tak ada ke orang datang bagi ingatan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Habis kenapa tak nak dengar? Dia sepak, dia terajak depan Allah. Ni di akhir surah Zumar. Di sini, kalau tuan-tuan hayati betul-betul, boleh sampai kita menitis air mata. Bagaimana Allah Ta'ala nak pujuk kita. Ni masih di awal, bukan di awal, di tengah-tengah. Nanti kita akan baca. Tuan-tuan baca, tengok. Hebat surah Zumar. Itulah cara Allah Ta'ala menarik perhatian kita supaya kita balik kepada Al-Quran, balik kepada Allah dengan bahasa yang begitu indah, susunan bahasa dan sebagainya, menyebabkan kita sayang, rugi kalau kita tidak ada dapat peluang. Ada peluang tapi tidak gunakan peluang ini untuk dekatkan diri melalui Al-Quran ini. Itulah saja tuan-tuan yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Moga Allah Ta'ala berikan kepada kita pembukaan untuk kita terus mendalami Al-Quran. Yang baik itu datang dari Allah, lemah dan kurang itu ampun dan maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'i ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil